Hai, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita sambung balik edisi cuti sekolah. Okay, hari ni kita buat dumpling soup. Simple je ni. So, hampa pun boleh buat, anak-anak. Okay, Gen Z semua. Kita boleh buat simple saja. Yang penting ada kulit wantan sudah. Okay, mula-mula hampa blender dulu dada ayam tu, udang kalau ada, carrot dengan bawang putih. Blender, letak air sikit saja. Lepas tu masuk garam, gula secukupnya. Kacau, and then kami tambah dengan tepung ubi sikit. Tepung ubi ni sebab kita nak bagi dia tak berderai. Berderai tu dia seketul-seketul lah. Nanti kita nak rebus dia. Kacau, biar sebati semua. And then benda yang senang je, tak payah susah-susah. Tak ada piping bag, tak apa, masuk je dalam plastik. Lepas tu nampak plastik ni kan. So kita boleh potong. Ni kulit wantan. Kulit wantan tu, so kita potong and then kita buat piping. Ikutlah hampa nak balut macam mana. Simple je balut, letak air and then kita balut. So buat lagi. Jadi banyak-banyak dulu and then kita bolehlah merebuskan. Merebus tu maksudnya buat sup terus lah. Letak air je, simple. Nampak ni. Ikut suka lah. Kalau hampa nak banyak lah dia. Tapi sebabkan wantan kami ni kecil, so kecil lah kejadiannya. And then kita buat sup dia. Masuk cube ayam. Masuklah dumpling yang kita buat tadi tu. Dia bila tadi dah masuk dalam ni, dah jadi dumpling lah. Tunggu sampai dah masak sikit. Ikut suka, kalau hampa nak tambah garam, gula secukupnya pun boleh untuk sup. Lepas tu dah masak, kita masukkan carrot sikit bagi warna. Lepas tu masuk enoki, and then daun sup, daun bawang. Yang tu saja, simple tapi wanginya sedap weh. Hampa kena try lah. Cubalah buat sendiri, makan kat rumah. Lagi jom kita makan. Bersama